malam ni adalah malam yang istimewa juga sebab ini kali pertama kita akan introduce ataupun perkenalkan produk baru LA Genius yang diberi nama GP Oil. Bagi tak tepukan. Okey, bila kita sebut pasal GP Oil ni, pertama sekali dalam kepala kita mesti kita ingat minyak lah. Tapi yang ini adalah minyak serbaguna, multi-purpose. Kalau nak cerita pasal minyak ni, dia sebenarnya dia akan membantu untuk mengurangkan geseran. Cerita pasal minyak ni, okay, bila sebut pasal geseran, pertama sekali dia akan berlaku haus dan sebagainya lah, wear and tear semua kan. Okay. Tadi tuan dah sebut pasal minyak ni hanya kegunaan kepada kenderaan. Jadi sebelum saya mulakan saya punya bahagian, sikit je GP Oil kita keluarkan daripada liman 24 jam. Liman ni asalnya daripada France. Dia race, dia lumba kereta 24 jam non-stop sejauh 550,000 kilometer tanpa henti. Teknologi yang diguna pakai di dalam liman kita ambil sedikit untuk kita share, kita kongsi bersama dengan semua yang berada di dalam dewan ini dan juga yang berada di luar sana, dan kita akan lihat demo bagaimana GP Oil ini mampu memberikan kesan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi keperluan untuk semua yang berada dalam dewan ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya teruskan saya punya demo, mari kita lihat sedikit video berkenaan dengan Liman Asia. Silakan. Video untuk memperkenalkan GP Oil. Jadi di sini saya terus ingin memperkenalkan demo untuk GP Oil. Okey, sebelum kita buat demo, kita nak bertanya sikit lah. Mungkin soalan ni mungkin akan keluar daripada hadirin dan hadirat sekalian kan, iaitu boleh terangkan tak apa warna dia, kemudian tu apa kelebihan dia, daripada yang kita saksikan tadi di footage BD tadi tu. Sebelum kita mulakan eksperimen yang akan kita lakukan kepada minyak-minyak yang terdapat di pasaran. Okey, biasa tengok color ni dekat shelf-shelf yang dekat kedai-kedai spare part, tapi tak payah sebut dalam brand dia. Brand dia adalah yang ini dan yang ini pasti ada yang main juga kan. Okey, tapi kita akan bandingkan dia dengan produk kita. Okey, produk kali ini. Betul. Okey. Ini adalah minyak jenama Y. Minyak jenama Y. Dia masih baru. Ini adalah air. Kita dah air, di dalamnya ada besi. Ya tuan-tuan. Okey. Ini adalah minyak. Biasanya minyak akan berada di mana? Betul. Minyak akan berada di atas. Ini minyak ada nama Y. Boleh lihat ada besi di bawah. Seterusnya, ini color gold. Biasanya gold mestilah nombor 1. Nombor 1, jadi lebih mahal. Minyak dia nama Z. Demo yang sama. Saya masuk. Apa yang berlaku? Masih di atas. Masih di bawah. Ini minyak dia nama X. Siapa agaknya kenal? Ini minyak special. Special cik mana? Special boleh pakai untuk lutut Abang ketawa, jangan ketawa bang. Saya pun umur macam abang juga.
Tapi sebab kita amalkan pemakanan sihat, InsyaAllah kita punya lutut pun boleh adjust pakai guna minyak ni. Tapi jangan pakai selalu. Oh, dia tak mau buka. Memang special minyak ni. Boleh? Okey. Okey. Ini adalah minyak yang telah digunakan di dalam enjin, telah kita ambil semula daripada bengkel. Apa berlaku? Semua jenis minyak yang kita gunakan tak akan turun ke dalam air. Ini GP oil. Tuan-tuan, ini adalah GP oil yang mana kita ambil daripada teknologi di Lita Lumba. Sedikit saja kita ambil. Tepuk tuan-tuan untuk GP oil. Okey. Ini bermakna GP oil ni di bawah ni ada besi, ya, di bawah ni ada besi, dia akan turun terus ke besi dan dia salut buat seal untuk melindungi lapisan besi tadi. Saya bincang, kita akan tengok apa kesannya selepas ni. Seterusnya saya akan buat demo friction test untuk lubricant. Saya akan kenakan dia pada bearing yang akan bergerak, dan seterusnya dia akan membuat geseran pada besi ini. Ini adalah minyak fully synthetic dan berharga yang sangat mahal, tuan-tuan. Lihat ya. Kita tuang minyak tu Okay. Saya akan tuang pada bearing dia dan nanti pada kita bearing. akan sambungkan dia punya gadget dia untuk kita test tadi. Okey. Ini adalah normal condition dalam keadaan enjin kita, yang mana kita run enjin dengan biasa dan bawa dalam keadaan. Tetapi apa berlaku seandainya kita menggunakan dalam jangka masa yang sangat lama, dalam keadaan traffic jam, dalam keadaan enjin kita pun dalam keadaan tidak cukup minyak hitam dan sebagainya. Jadi kita akan kenakan setiap pemberat ni ringannya 1 pound. Okey. Okey, 1 pound Ya, 1 pound. 1 pound Ini berhenti dah. Ini memilih tak pernah tahan je. Kita akan berhenti bila kita dah betul tak tahan. Okey ya. Okey. So hanya dengan 3 pemberat saja dah berbunyi yang lebih dahsyat lah bunyi dia. Even letak satu pun dah bunyi kan. Jadi kita tengok pula dinamo yang kedua, kita test. Okey. Saya ambil dulu. Okey, kita kena lap dulu. Dan kita akan lihat terus kepada minyak recycle, minyak yang sudah dipakai. Tadi minyak oli, kita terus pergi kepada minyak yang dah dipakai. Minyak ni warna hitam, bau pun memang bau angin, tuan-tuan. Lihat Okey. Ini adalah ujian minyak yang telah dipakai. Kita lihat ya. 1 pun dah bunyi. 2, 3 pun sama juga. Maknanya kadar keseran minyak terpakai dan juga minyak baru tidak mampu menampung pressure yang sangat ekstrim di dalam enjin. Okey. Sekarang kita
gunakan GP oil sebagai keperluan. GP oil keperluan sekiranya kita perlu penjimatan minyak untuk enjin kereta, motosikal. Kita boleh guna pada rantai dan sproket motosikal dan juga basikal, di dalam mesin jahit, di dalam aircon kompresor kereta, aircon kompresor untuk di rumah. Kerana apa? Kerana GP oil dicipta berwarna hijau, bukan seperti minyak lain berwarna kuning. GP oil berwarna hijau, tuan-tuan, dan dia adalah eco-friendly. Dia berwarna hijau. Jadi kalau ada orang ikon electrical judgement requirement, boleh menggunakan GP oil di dalam kompresor. InsyaAllah dia mampu memanjangkan jangka hayat kompresor. Dan seandainya digunakan kepada enjin kompresor di dalam enjin, kurang gegaran di dalam enjin. Saya akan tunjuk demo. Minyak hitam yang telah dipakai, GP oil. Yang telah dipakai, ya tuan, ekstrim, ya. Okey, minyak hitam yang telah dicampur dengan GP oil, minyak hitam yang telah dipakai tercampur dengan GP oil. Kita lihat pesan friction, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada bunyi. Minyak hitam yang dipakai. 8, 9, 10, 11. Jadi saya nak jelaskan ini, dalam keadaan kita drive normal, kita tak adalah sampai macam F1, okay? Kita bukanlah drive macam orang race. Tetapi penggunaan GP oil untuk kehidupan kita, satu botol ni boleh digunakan di mana-mana. Setiap rumah mesti ada kenderaan, mesti ada kereta, mesti ada motor. Paling tidak pun akan ada motosikal, basikal. Paling tidak akan ada aircon, mesin jahit. Jadi kita akan melihat